Datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras untuk hari perlawanan saingan Liga Super. Masuki hari perlawanan ke-24 dengan tuan rumah Kuala Lumpur City dan juga Perak yang akan membuat perhitungan dalam mencari kedudukan terbaik menuju ke 3 perlawanan terakhir dalam saingan Liga Super ini. Dan kini Kamal Azizi, hantaran dan tandukan yang dapat dihasilkan oleh Patrick Rachel. Kedudukan ataupun kebebasan yang diberikan kepada Kamal Azizi untuk bergerak di sebelah kanan, memiliki masa untuk melihat terlebih dahulu sasaran. Bukan kesabaran untuk Kuala Lumpur. Duncan Lambert untuk Parthiban, masih lagi dalam permainan J. Parthiban untuk Paulo Josue yang terus-menerus untuk mencipta jaringan demi jaringan. Selepas 2 jaringan ketika menewaskan Kedah Darul Aman. Dan untuk petang ini pula satu lagi tambahan jaringan buat Mr. Kuala Lumpur. Jaringan ke-16-nya pada musim ini. Dengan taran daripada J. Parthiban yang tidak berputus asa selepas pertembungan di antara beliau dan juga Hafizi Daniel. Muncul watak untuk mematikan hantaran tersebut dengan jaringan ke dalam gawang. Ini menunjukkan keselesaan untuk tuan rumah Paulo Josue. Hantaran ke belakang di situ, Kamal Azizi ada ruang, lepaskan tempatan. Melihat kepada bagaimana laluan bola tersebut yang dilihat sudah hampir tepat. Kochea lepaskan tempatan, namun tiada sesiapa di belakang sana untuk sekurang-kurangnya melakukan sentuhan. Selepas Azri Ghani juga dilihat terlepas untuk mengawal situasi tersebut. Semula untuk Arifan Rashid, Asfar, Kochea, sentuhan yang baik dan cantik percubaan yang dilakukan oleh Wan Zaid Haikal. Membenarkan lawan anda untuk mengambil sentuhan pertama yang baik dan pusingan yang berjaya dilakukan, dan itu mengundang kepada satu ancaman yang berbahaya. Faris masih lagi dalam kawalannya. Clayton melepaskan tempatan, sedikit saja. Cubaan terbaik untuk Perak datangnya daripada pemain ini. Kalau mereka memerlukan kesabaran dan lencongan ke bahagian tiang belakang. Kochea sekali lagi cari Wan Zaid Haikal, berada dalam ruang yang baik untuk Clayton Silva, namun gagal untuk melakukan sebarang sentuhan daripada situasi tersebut. Usaha yang berterusan daripada pemain gantian ini. Satu hantaran yang berkualiti daripada Luciano Kochea. Arifan Rashid untuk Asfar, berjaya untuk mendapatkan bola dan sekali lagi mengharapkan tiupan whistle untuk memberikan sepakan penalti, dan namun sebaliknya kerana larian daripada Asfar itu sudah penuh offside. Sini pergerakan tersebut jaya untuk mendapatkan sentuhan. Larian ini dikatakan offside oleh pembantu pengadil 1. Namun selepas sentuhan yang baik daripada Asfar ini, ada tolakan yang dilakukan oleh Duncan Lambert, dan itu bagi saya sudah cukup untuk memberikan sepakan penalti. Dari sepakan penalti diberikan. Dan kini beliau mencari sentuhan jaringan kembali menerusi sepakan penalti untuk menyamakan kedudukan di Ceras.
Sepakan yang berjaya untuk menewaskan Azri Ghani selepas mereka berhempas pulas. Mencuba pelbagai cara untuk mendapatkan jaringan pertama. Dan akhirnya muncul peluang terbaik. Satu panenka yang dilakukan oleh Luciano Gokashia di saat yang paling genting untuk Asfar. Pemain yang berpengaruh untuk Perak. Masih lagi Asfar. Lepas daripada Asfar. Dan Asfar! Beliau terus mendesak dan akhirnya berjaya untuk mendapatkan jaringan. Menunjukkan sisi yang tidak pernah berputus asa. Selepas membantu Perak untuk mendapatkan sebagai penalti, dan kali ini lihat pada pergerakan ini. Menewaskan Kamal Azizi dengan sentuhan yang memberikan ruang untuknya. Serangan mengecut yang cuba dilakukan dan akhirnya tiupan whistle panjang daripada Syukur Zulkifli untuk memberikan kemenangan untuk Perak selepas 3 perlawanan tanpa sebarang kemenangan yang dicatatkan oleh mereka. Dan akhirnya pada hari ini Kuala Lumpur City 1, Perak 2 untuk 3 mata yang cukup berharga buat Perak.